Kali ini saya dapat mesej ini. Dan mesej ini, seperti mana live saya sebelum ini dan konten-konten video-video konten saya sebelum ni, jangan jadikan TVET pilihan terakhir anda sekiranya anda tak dapat apa-apa tawaran. So basically tuan-tuan dan puan, keputusan UPU pun dah keluar semalam dan UP_TVET pun dah tutup dah hari 15 Jun. Boleh tekan-tekan ramai yang mesej saya, terutamanya adik-adik kawan-kawan kita lepasan SPM 2024 mesej, "Tuan, Sir, Cikgu, mana link untuk saya mohon program TVET? Sebab UPU saya tak dapat apa-apa tawaran pun." So kepada adik-adik, save video ini sekali lagi, kongsikan video ini sekali lagi, tolong kongsikan kepada kawan-kawan anda yang mungkin tak dapat apa-apa tawaran UPU. Saya nak jelaskan kepada anda melalui video ini dan tolong komen dekat ruangan komen. Apa pandangan anda bila tak dapat apa-apa tawaran dekat UPU, sekarang baru nak cari alternatif lain, platform lain untuk anda mohon untuk sambung belajar, terutamanya dekat berkaitan dengan TVET. Untuk adik-adik, semalam adalah tarikh keputusan keluar UPU. Dan keputusan keluar UPU ni adalah anda akan dapat tawaran ataupun tidak dapat tawaran. Kepada anda yang dapat tawaran, anda kena terima tawaran tersebut sebab keputusan muktamad. Anda tak boleh nak minta rayuan tukar kos ataupun tukar universiti, tak boleh. Kepada anda yang tak dapat apa-apa tawaran, sekarang ni anda perlu buat adalah hari ni, bermula hari ni sampai 25 Jun, anda perlu buat rayuan. Dan rayuan itu nanti, program-program yang anda boleh buat rayuan tu bergantung kepada anda punya kelayakan dan juga kekosongan tempat. Okey, dan kepada adik-adik yang mungkin rasa, okey, UPU aku buat rayuan lah. Okey, sekarang ni aku nak cari alternatif lain untuk program TVET pula. Untuk adik-adik, untuk program TVET, permohonan anda ke UP_TVET, terutamanya perdana intake Julai, tarikh tutup permohonan adalah 15 Jun. Okay. Kalau sekiranya anda nak juga mohon program-program TVET, anda boleh apply UP_TVET dekat bahagian Flexi, terutamanya Institut Latihan Kemahiran Swasta.